Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tergerak bila kita mendengar azan. Hati kita terkesan bila kita tahu nak masuknya waktu solat fardu sebagai contoh. Kita dulu mungkin melambat-lambatkan solat. Kita mungkin dah hujung-hujung waktu baru kita tergesa-gesa kelam kabut nak laksanakan solat sebelum masuknya waktu solat yang lain. Kita pada hari ini mungkin lebih tenang kerana kita rancang masa kita. Kita tahu pentingnya untuk melaksanakan solat. Ini semua merupakan gerakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sendiri yang meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kita petunjuk. Kita mohon pada Allah untuk memberi hidayah, dan bila Allah seru kita, kita menjawab seruannya. Malah hari ini kita menanti-nantikan, kita rancang lagi setengah jam, lagi 1 jam nak puasa waktu. Moga Allah tidak bolak-balikkan hati kita.